Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu berkata, wahai Rasulullah, nasihatilah daku. Baginda SAW bersabda, apabila kamu melakukan apa-apa keburukan, maka hendaklah kamu segera iringi dengan kebaikan, kerana kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan. Kataku, adakah la ilaha illallah daripada amalan kebaikan? Sabda baginda SAW, kalimah la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling afdal. Hadis riwayat Ahmad. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, nasihatilah aku. Baginda SAW bersabda, apabila kamu melakukan apa-apa keburukan, maka hendaklah kamu segera iringi dengan kebaikan, kerana kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan. Kataku, adakah la ilaha illallah pada amalan kebaikan? Sabda baginda SAW, kalimah la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling afdal. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan sudah dimaklumi bahawa jika keburukan itu berdosa kecil, maka dengan melakukan amalan kebaikan, maka dosa tersebut akan terhapus. Sekiranya keburukan itu adalah dosa besar, maka mengikut peraturan Allah SWT, dosa tersebut akan hanya terhapus dengan bertaubat atau akan terampun semata-mata dengan rahmat Allah SWT. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, dalam apa-apa keadaan pun yang dimaksudkan dengan terhapuslah dosa-dosa tersebut tidak lagi berada dalam buku catatan amal dan tidak akan disebutkan lagi. Lantaran itu terdapat kenyataan dalam sebuah hadis bahawa apabila seorang hamba bertaubat, maka Allah SWT akan menjadikan malaikat kiraman katibin lupa akan dosa tersebut. Allah SWT juga akan menjadikan anggota tubuh badan orang yang melakukan dosa serta tempat di mana dosa itu berlaku lupa akan dosa tersebut, sehingga tidak ada suatu pun yang akan menjadi saksi atas dosa yang telah dilakukan. Ya, dikatakan saksi ialah kaki, tangan dan bahagian-bahagian badan yang lain akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nanti tak ada apa-apa saja amalan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia, sebagaimana akan diterangkan dalam hadis 18 bab bahagian kedua bab ketiga. Hadis di atas dikuatkan juga oleh beberapa riwayat lain bahawa baginda SAW bersabda, seorang yang bertaubat pada dosa seolah-olah tidak pernah melakukan dosa. Kenyataan ini terdapat dalam banyak hadis. Taubat ialah penyesalan yang sungguh-sungguh dan malu atas dosa yang dilakukan dan membuat keazaman yang bulat bahawa sama sekali tidak akan melakukan dosa tersebut lagi. Dan satu hadis yang lain, baginda SAW bersabda, beribadatlah kepada Allah SWT dan janganlah menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu. Hendaklah beramal dengan ikhlas seolah-olah Allah SWT berada di hadapan kamu. Anggaplah diri kamu daripada kalangan orang yang telah mati. Hendaklah kamu mengasihi Allah SWT berhampiran setiap batu dan setiap pokok. Supaya pada hari kiamat kamu akan mendapat banyak saksi. Dan apabila kamu melakukan keburukan, maka lakukanlah kebaikan sebagai kafarahnya, iaitu sebagai penghapus dosa yang telah dilakukan. Sekiranya dosa dilakukan secara sembunyi, maka kebaikan, iaitu sebagai kafarah. Kafarah juga hendaklah dilakukan secara sembunyi. Dan jika dosa dilakukan terang-terangan, maka kebaikan juga dilakukan secara terang-terangan. Sayyidina Tamim Dari radhiyallahu an berkata bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattahiz sahibatan wala waladan walam yakun lahu kufuwan ahad 10 kali, maka akan dituliskan untuknya 40,000 pahala. Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.